Replus Pro Recycling Plastic Project, sebuah model tindakan kelestarian berasaskan sekolah yang mengubah sisa plastik menjadi produk inovatif sekaligus menjadi permulaan kepada langkah kelestarian alam sekitar. Segalanya bermula pada tahun 2023. Jualan susu Kolto di sekolah menghasilkan hampir 2,200 kg sisa botol plastik setahun. Situasi ini semestinya menyumbang kepada pencemaran alam sekitar dan memerlukan tindakan kelestarian melalui pendidikan. Lalu lahirlah Replus Pro, projek PBL merentas kurikulum yang mendidik murid menyelesaikan masalah sebenar alam sekitar. Pelaksanaan dimulakan dengan penubuhan jawatan kuasa. Kemudian, mesyuarat dilaksanakan dan perbincangan bersama rakan industri Naturalope diadakan bagi menentukan perjalanan hala tuju Replus Pro. Seterusnya, promosi kesedaran melalui ceramah dan bengkel kepada warga sekolah dilaksanakan. Setiap minggu, murid dan warga sekolah akan mengumpul, menimbang, membasuh dan mengeringkan botol plastik. Penglibatan murid ini akan memberikan pengalaman secara praktikal untuk murid tentang kita semula. Setelah itu, botol yang bersih akan dihantar ke kilang untuk proses penghancuran dan peleburan bagi penghasilan produk inovasi yang berguna. Proses ini bukan sekadar kita semula, ini adalah pembelajaran autentik melibatkan sains, matematik, RBT, pendidikan moral dan pendidikan Islam. Sebanyak 520 kg sisa plastik telah berjaya dikumpulkan dan seterusnya dikita semula menjadi produk plastik bernilai tambah yang boleh dipasarkan, seperti rantai kunci, pelapik cawan dan pingat plastik. Pingat inovasi kami digunakan dalam hari kecemerlangan sekolah dan turut menerima tempahan daripada JPN Selangor, FINCO dan KPM. Inilah yang dikatakan sisa plastik menjadi emas. Melalui Replus Pro, kami berjaya menghasilkan produk inovasi kita semula yang berguna dan bernilai komersial. Program ini diperluaskan melalui pameran di sekolah berhampiran serta penyertaan reruai inovasi peringkat JPN dan PPD. Produk turut dipasarkan melalui jualan, membuktikan sisa plastik boleh menjadi sumber ekonomi lestari. Paling utama, inisiatif ini memperkukuh pembelajaran STEM secara lebih bermakna melalui pengalaman dunia sebenar. Daripada sisa plastik terkumpul ini, kami menghasilkan 8,865 rantai kunci, 1,920 pingat, 400 pelapik cawan. Program ini bukan sahaja lestari, malah berimpak ekonomi. Pada tahun 2025, program Replus Pro mendapat keuntungan bersih sebanyak mencecah RM15,465 hasil dari jualan produk inovatif Replus Pro. Dari segi impak, 92% murid terlibat aktif dalam projek ini dan 90% murid menunjukkan peningkatan kesedaran terhadap pencemaran alam. Kini Replus Pro bukan sahaja membudayakan kelestarian alam tapi juga memupuk sifat keusahawanan, meningkatkan imej sekolah sebagai hijau dan inovatif sekaligus mengeratkan kerjasama antara sekolah dan komuniti. Kami melangkah lebih jauh dengan membangunkan Replus Pro Carbon Tracker di mana melalui aplikasi ini kita dapat mengira jejak karbon. Setiap tindakan murid kini boleh diukur. Mereka bukan sekadar melangkah untuk kita semula tetapi juga mengira jejak karbon mereka. Sistem ini mengira berat plastik yang berjaya dikumpulkan kepada anggaran jumlah karbon yang berjaya diselamatkan dari mencemarkan bumi. Program Replus Pro diperluaskan lagi melalui projek Community Upcycling, Jemari Lestari bersama UiTM dan komuniti kampung. Ianya bermula dengan fasa taklimat bersama pihak UiTM, warga sekolah dan juga komuniti mengenai perjalanan projek ini. Kemudian, adalah langkah pengumpulan bahan iaitu pengumpulan pakaian terpakai dan banner lama. Banner dan pakaian terpakai diguna semula secara kreatif menjadi 400 beg banner dan 540 patch. Satu pencapaian yang hebat untuk projek lestari bersama komuniti.
Beg banner yang terhasil ini seterusnya akan digunakan dalam program Brisk Qualton di mana beg tersebut akan digunakan untuk meletakkan botol plastik yang dikutip di sepanjang jalan-jalan santai Brisk Qualton tersebut. Lihat betapa kami menjaga dan memelihara alam sekitar. Selain itu, beg patch yang comel dan kreatif ini pula telah dijadikan beg cenderahati kepada tetamu sekolah serta turut dijadikan jualan dan memberikan pulangan yang berbaloi. Langkah lestari seterusnya ialah Brisk Qualton 2025. Brisk Qualton merupakan satu projek komuniti jewel di mana ianya mengumpul dana untuk sekolah membaik pulih prasarana sekolah. Di dalam program ini, komuniti yang menyertai Brisk Qualton ini akan berjalan santai sambil mengutip botol plas untuk dikumpulkan. 169.45 kilogram plastik telah berjaya dikumpul dan sekaligus dapat mengelakkan 423.63 kilogram koi bersamaan dengan 5 kali perjalanan ulang-alik dari SKRP ke Pulau Pinang. Ini adalah tindakan kolektif sekolah dan komuniti bersama. Dengan ini jelas bahawa projek Replas Pro menyokong SDG 4 pendidikan berkualiti melalui pembelajaran berasaskan projek SDG 12 penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab SDG 13 tindakan terhadap perubahan iklim SDG 17 kerjasama strategik. Kami mendidik untuk bertindak. Program Replas Pro bukan sahaja berjaya memupuk kesedaran alam sekitar dalam kalangan warga sekolah, bahkan turut mendapat anugerah dan pengiktirafan dari pelbagai pihak berprestij. Namun, pencapaian terbesar kami bukan trofi, tetapi kemenjadian murid sebagai generasi lestari. Replas Pro bukan sekadar projek, ia adalah budaya, ia adalah sistem, ia adalah gerakan. Kami percaya, anak yang memahami alam akan mencintainya, dan yang mencintainya akan melindunginya. Inilah komitmen SK Rantau Panjang Kelang. We are not just recycling plastic, we are reshaping the future. Terima kasih.